Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk merempit kepuasan atau kematian. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba kita fikirkan, siapakah pemilik sebenar nyawa yang kita miliki hari ini? Adakah ia milik kita sepenuhnya untuk diperlakukan sesuka hati atau amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipelihara? Hakikatnya Islam meletakkan penjagaan nyawa sebagai salah satu maqasid syariah, yakni tujuan dan hikmah sesuatu pensyariatan yang tidak boleh dipandang ringan. Nyawa bukan milik mutlak manusia untuk dipermainkan atau dipertaruhkan. Sebaliknya, ia adalah amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29, seperti mana yang dibacakan di awal khutbah tadi. Maksudnya, dan janganlah kamu membunuh diri, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Ayat ini menjadi peringatan yang jelas kepada kita bahawa setiap perbuatan yang mendedahkan diri kepada bahaya dan kemusnahan jiwa adalah bertentangan dengan tuntutan agama. Maka, apa sahaja tindakan yang boleh mengancam nyawa sendiri atau orang lain bukan sahaja satu kesalahan pada sudut undang-undang, tetapi satu pelanggaran terhadap prinsip asas dalam Islam. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bertitik tolak daripada prinsip menjaga nyawa yang telah dijelaskan tadi, khatib ingin memetik satu sahaja daripada banyak fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini, iaitu gejala mat rempit. Jelas, gejala ini mencabar prinsip hifzun nafs, yakni menjaga nyawa. Hakikatnya, perbuatan merempit bukan lagi sekadar isu sosial biasa, tetapi satu perbuatan yang meletakkan nyawa dalam keadaan bahaya. Bukan sahaja nyawa diri sendiri, bahkan mengancam keselamatan pengguna jalan raya lain. Berapa banyak kes kemalangan yang kita dengar yang berakhir dengan kecederaan parah sehingga ada yang kehilangan nyawa. Semua ini berpunca daripada sikap lalai dan keinginan ingin mencari keseronokan yang tidak terbatas. Selain membahayakan nyawa, ramai dalam kalangan mat rempit juga terlibat dalam pertaruhan kecil-kecilan semasa berlumba. Apabila wujud pertaruhan, maka jelas ia termasuk dalam kategori judi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi, pemujaan berhala dan menilik nasib dengan anak panah adalah semuanya perbuatan kotor, yakni keji, daripada perbuatan syaitan.
maka jauhilah semua perbuatan itu agar kamu berjaya. Jelas di sini bukan sekadar judi di atas meja yang merugikan harta, malah pertaruhan jalanan yang melibatkan nyawa juga termasuk perbuatan syaitan yang mesti dijauhi. Rasulullah SAW telah menetapkan satu prinsip besar dalam Islam melalui hadis yang diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Rasulullah SAW qada alla darara wa la dirara. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan bahawa tidak boleh melakukan kemudaratan dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan kedua-dua dalil ini, gejala mak rempit secara jelas bertentangan dengan dua prinsip Islam, iaitu menjaga nyawa dan juga menjaga harta, yakni hifzul mal. Gejala merempit ini bukan sekadar judi di atas judi di atas meja yang membazirkan harta, malah ia adalah judi yang mempertaruhkan nyawa. Nyawa yang dipertaruhkan pula bukan sekadar nyawa diri sendiri, bahkan mampu meragut insan lain. Sidang Jumaat yang berbahagia, melihat kepada kesan nyawa yang terancam, kecederaan kekal, trauma ahli keluarga dan gangguan ketenteraman masyarakat, di manakah peranan kita semua? Dalam hal ini, ibu bapa dan masyarakat tidak boleh berpeluk tubuh. Ibu bapa mestilah mengambil peran dengan memantau pergerakan anak-anak, tahu dengan siapa mereka berkawan, ke mana mereka pergi dan bagaimana mereka mengisi masa lapang. Jangan kita hanya tersedar setelah berlakunya insiden yang tidak diingini. Sebaiknya mulakan dengan mendekati, mendengar dan membimbing anak-anak sejak awal. Berikan nasihat dengan penuh hikmah, tanamkan nilai agama dan jadilah contoh yang baik untuk anak-anak ikuti. Ingatlah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Anak-anak yang dibimbing dengan kasih sayang dan perhatian sejak awal, insya-Allah akan jadi lebih kuat untuk menolak pengaruh yang merosakkan. Dalam masa yang sama, kita juga perlu menyediakan jalan alternatif yang lebih baik untuk anak-anak muda. Islam tidak menolak minat mereka untuk sukakan cabaran, bahkan mengiktiraf potensi tersebut. Namun, minat itu perlu disalurkan ke arah yang selamat dan bermanfaat. Jangan kita hanya melarang tanpa menyediakan ruang dan peluang. Mari sama-sama kita berikan galakan untuk mereka sertai aktiviti sukan yang terkawal, program perimarahan di masjid surau, serta kegiatan komuniti yang mampu membina jati diri dan disiplin. Jika tidak dibimbing, anak-anak muda ini bimbang, mereka akan terjerumus ke jalan yang salah, umpama layang-layang putus tali, terumbang ambing tanpa arah. Sidang Jumaat, anak-anak muda yang diraikan, jangan sekali-kali kita gadaikan nyawa di jalan raya demi keseronokan yang sementara atau taruhan yang sia-sia, kerana setiap detik kehidupan kita adalah amanah yang tidak ternilai dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas membawa tanggungjawab. Setiap langkah yang diambil akan dipersoalkan di hadapannya. Jangan biarkan keinginan sesaat meragut keberkatan, keselamatan diri, malah meninggalkan kesedihan dan trauma kepada keluarga serta orang sekeliling. Salurkan tenaga, keberanian dan minat kita ke arah yang selamat, bermanfaat dan diberkati. Jadikan setiap tindak tanduk kita sebagai wasilah kebaikan, bukan pintu kehancuran. Moga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada sebarang aktiviti berbahaya yang meragut nyawa, menjadikan kita hamba yang bertanggungjawab, berhati-hati dan sentiasa menjaga keselamatan diri dan serta orang lain. Saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Pertama, hendaklah kita memelihara nyawa sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan menyedari bahawa setiap detik kehidupan serta langkah yang diambil akan dipersoalkan di hadapannya. Nyawa bukan hak mutlak kita dan mendedahkannya kepada bahaya adalah dosa besar di sisi syarak. Kedua,
Kita hendaklah menolak segala bentuk kemudaratan dan perjudian, termasuk gejala merempit dan pertaruhan jalanan, kerana ia bukan sahaja mengancam nyawa diri sendiri dan orang lain, malah membuka pintu dosa dan membawa kerugian. Dan ketiga, hendaklah memainkan peranan aktif sebagai ibu bapa, masyarakat dan pemimpin anak muda dengan memantau, membimbing serta menyediakan ruang yang selamat dan bermanfaat supaya minat dan keberanian mereka disalurkan ke arah yang diberkati, bermanfaat kepada diri dan orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan, yakni dengan bersikap bakhil, dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.